Hari Raya Aidilfitri tahun 2026. Macam biasa kita buat lemang untuk buat persiapan Hari Raya. Untuk tahun ni dapat semuanya balik ke kampung. Malam raya kali ni memang sangat luar biasa. Mercun tak henti-henti berbunyi sampai ke lewat malam. Tempat korang pula macam mana? Mesti meriah juga kan? Bunyi mercun sana sini dengan kemeriahan panjut-panjut dekat tepi jalan memang sangat menarik raya kali ni. Aku ambil kesempatan malam tu untuk aku meronda kampung untuk tengok bunga api. Rumah mertua aku pun ambil kesempatan juga main bunga api. Memang nampaklah kemeriahan dia tu. Lagipun bukannya setiap hari kita nak main bunga api kan. Kita ambil kesempatan untuk hari raya ni kita main bunga api sama-sama dengan keluarga. Habis main bunga api kita terus tidur awal sebab esok pagi nak pergi sembahyang raya awal pukul 8 pagi. Kita pun bertakbir raya lah pada pagi raya tu. Selesai solat raya kita terus ke kubur untuk berziarah pusara ibu mertua aku yang dah lama meninggal dunia. Kemudian kita pulang ke rumah untuk bersalam-salaman dan bermaaf-maafan di pagi hari raya ni. Waktu ni anak-anak saudara lah paling seronok sebab dapat kutip duit raya dekat mak-mak saudara dan ayah-ayah saudara dia orang. Macam biasa raya pertama di rumah Ayanda tu. Mana akak kamu? Aku sayang sini. Ambil ke sana. Di rumah. Hujung. Ya je. Jiran masak bagi demam lagi. Kita nak raya ke rumah kedua. Faris pun baru bangun tidur. Tadi aku keserangan dekat rumah sebab Faris tidur. Jom kita. Ni ada atuk. Jom pergi beraya. Jom. Jom. Jom raya. Jom. Main lagi. Pasrah. Habis beraya malam tu kita sambung lagi main bunga api ataupun tengok jiran-jiran bermain bunga api. Si Faris Naufal ni kita pakaikan dengan dia earmuff. Senang sikit lah sebab bunyi tu terlalu kuat jadi dia takut. Bila pakai benda ni dia dapat tenang. Tapi dia nak sibuk dengan motor dia je lah. Raya keesokannya aku dah tak sempat nak buat video dah. Jadi kita tunjuk je lah gambar-gambar selfie bersama family-family yang berlaku dan juga keluarga-keluarga yang sempat aku bergambar. Jadi aku ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat hari raya untuk korang semua dan mohon ampun dan maaf daripada aku. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi dekat raya seterusnya dan vlog-vlog yang seterusnya. Terima kasih semua yang rajin menonton video-video aku dan sentiasa support untuk channel video aku ni. Yang mana masih menonton tanpa subscribe boleh bantu aku untuk tekan subscribe kat channel ni. Ya guys. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya.